Mawib terus memperkukuh komitmen dalam memperkasa kebajikan golongan asnaf menerusi penyaluran bantuan pendidikan dan kesihatan bernilai keseluruhan 1.7 juta ringgit. Sumbangan tersebut disampaikan sempena program pengurniaan sumbangan wilayah prihatin Unity Merdeka peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang berlangsung di Dataran Merdeka. Majlis diserikan dengan keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofia binti almarhum Sultan Idris Shah. Inisiatif ini merupakan hasil kerjasama strategik antara Mawib, PPZ Mawib, Yayasan Prihatin Nasional dan rakan korporat dalam memastikan golongan asnaf terus mendapat akses kepada pendidikan berkualiti serta kemudahan penjagaan kesihatan yang lebih baik. Melalui program ini, para penerima menerima pelbagai bentuk bantuan termasuk komputer riba, set keperluan asas pelajar, cermin mata, mesin pemeriksaan tekanan darah, kerusi roda, mesin pemeriksaan glukosa serta sumbangan tunai. Secara keseluruhan, sebanyak 1.7 juta ringgit dana zakat dikembalikan semula kepada masyarakat melalui mekanisme wakalah. Jumlah tersebut melibatkan sumbangan RM500,000 daripada Mawib, RM1 juta daripada PPZ Mawib dan RM200,000 daripada Habib bagi membantu golongan yang memerlukan. Assalamualaikum. Saya Anwar, wakil kepada mak saya untuk kerusi roda. Mak dia kencing manis, macam-macam sakit lah. Dan memang tak larat lah, memang nak pergerakan dia dengan kerusi roda lah. Saya mengucap ribuan terima kasih kepada pembayar zakat Mawib untuk sumbangan ni. Saya nama Haji Abdullah bin Daud, datang ke sini mengambil kerusi roda untuk isteri kena stroke. Sudah 5 tahun. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala pemberian ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya selama ini dah umur 72. Inilah pertama kali saya berjumpa dengan Permaisuri Agong. Saya terasa terhujah menerima sumbangan daripada Permaisuri Agong. Saya bersama isteri mengucapkan terima kasih pada pembayar zakat dan Mawib PPZ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azizul Hakim bin Muhammad Mahzus. Saya datang sebagai penerima sumbangan laptop daripada Mawib dan Yayasan Prihatin. Dan alhamdulillah, saya amat gembira dan bersyukur kerana dapat sumbangan ini. Terima kasih kepada Yayasan Prihatin dan juga Mawib. Dan saya datang hari ini sebab saya dapat jemputan untuk terima sumbangan laptop secara percuma. Jadi perasaan saya hari ini, saya rasa macam gembira sangat sebab saya dapat jumpa tuanku, saya dapat tengok tuanku semua. Dan saya harap juga pada mereka yang menerima sumbangan dapat memanfaatkan dengan sebaiknya sumbangan yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada pembayar zakat dan juga Mawib.